perkiraan saya yang agak rendah 7,000 orang ada. Atas, bawah sampai ke pinggiran dia boleh nampak. Hari ini yang penting kita nak dedahkan sini, kaum India di Malaysia sudah tak boleh tahan dengan penyelewangan dan penipuan Dr. Subramaniam. Okey, jadi saya nak mengumumkan hari ini dari kami, saya bersama Setiausaha Agong, Mr. Ramalingam, Ketua Penerangan MIC, Encik Siwa Subramaniam dan lain-lain ahli yang ada di sini akan memulakan GAS, Gerakan Anti Subramaniam, mulai November. Kami akan mula di Stadium Negara yang akan dihadiri dengan 20,000 orang. We will start GAS. Sebab I think kaum India, the Indian community is fed up with him already. Itu saja saya nak cakap. By now, our beloved Prime Minister, he should have known that how the Indian community is against Subramaniam and his wrongdoings and his cheating in the party, and how he took over the party by force, by cheating the community. So hopefully the PM can come to a conclusion where all his supporters and voters of Barisan Nasional right now, we are standing outside of the party where Subramaniam is controlling with his group of gangsters in the party. Thank you. Saya akan beritahu kepada masyarakat India, mereka sudah sedar kepimpinan Subramaniam tidak ada relevan lagi bagi untuk memimpin kaum India di Malaysia. Kalau begini, pilihan raya 14 akan memberi satu implikasi yang teruk kepada Barisan Nasional. So PM akan fikirlah, PM kena fikir, kena beritahu kepada Dr. Subramaniam letak jabatan, lebih baik dia letak jabatan untuk menjaga parti MIC dan parti-parti. Penyelewengan menggunakan wang 33 juta itu satu masalah yang besar. Tidak boleh dimaafkan. Masyarakat India tidak akan maafkan. Mereka ambil tindakan yang tak betul nanti. So kalau ini mau selesai, Dr. Subramaniam akan letak jabatan. Okay. Dua benda saya nak tambah paling penting. Nombor satu, saya bagi amaran kepada Datuk Seri Dr. Subramaniam. Jangan sekali-sekali kata kita nak hancurkan MIC. No. Kami nak selamatkan MIC. Kami nak hancurkan Subramaniam saja. Yeah. Subramaniam yang telah memusnahkan MIC. Number one. Number two, amaran yang kedua, jangan tipu Perdana Menteri. Kami hadir sini kerana hari itu beliau telah mengatakan bahawa hanya ada sekumpulan kecil yang ada keluar. 20 orang. 20 orang. Itu yang dikatakan. 20 orang. Dia tak tahu kira lah ini. Dia perlu balik